Sebab kalau you tak ada dream, sebenarnya you belum bermula. That was like dream come true. Impian boleh jadi kenyataan. Tetapi untuk impian jadi kenyataan, you mesti ada impian. Kalau tak ada impian, macam mana nak jadikan dia kenyataan? Dan saya tunjuk ni tadi sebagai nak cakap, it's possible. Seeing is believing. You could. Sesuatu benda tu boleh berlaku. Dan ramai anak didik saya capai banyak perkara dalam life dia, sedar atau tak sedar. Transformasi bila dia bermula dengan ada impian. Pagi ni dan petang ni dan malam ni is all about setting the goals, setting the impian. Kalau you tidak boleh set impian dengan baik, susah nak jadikan dia kenyataan. Contoh macam ni, semua tengok saya angkat tangan, say I. Saya tanya you nak buat apa? Saya nak ubah hidup. Nak ubah apa? Ubah apa? Ubah. Ubah apa? Ubah aja apa-apa. Kalau tak ubah apa-apa, apa yang nak diubah?